Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah saya akan membentangkan satu tajuk soal selidik gaya daya tindak. Nama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Noor, kepada pelajar sarjana pendidikan, bimbingan dan kaunseling untuk cuti sekolah. Pengenalan soal selidik gaya daya tindak. Gaya daya tindak ini anda bertindak balas terhadap situasi yang menyebabkan gangguan emosi supaya kembali stabil dan tenang. Setiap individu mempunyai kaedah dalam menyelesaikan masalah gaya daya tindak. Ia penting dapat memastikan kesihatan mental sentiasa terjaga. Gaya daya tindak ini terbahagi kepada dua. Gaya tindak yang sihat, gaya tindak yang tidak sihat. Gaya daya tindak yang sihat dapat membantu menenangkan emosi, tidak mendatangkan masalah tambahan kepada anda, dapat mengalih tumpuan anda, membantu mencegah daripada melakukan perkara aktiviti yang tidak manfaat, sentiasa positif dalam setiap isu yang berlaku. Gaya daya tindak yang tidak sihat mengekalkan masalah, pengasingan sosial, berfikir secara negatif, menolak atau tidak mahu mengakui kewujudan masalah yang memerlukan penyelesaian. Jenis-jenis gaya tindak ini. Gaya tindak yang berfokus masalah, problem focusing coping. Strategi ini memberi tumpuan kepada menyelesaikan punca masalah yang menyebabkan tekanan individu akan cuba mengenal pasti masalah, mencari penyelesaian dan mengambil langkah aktif untuk mengurangkan tekanan. Contohnya membuat perancangan, mencari maklumat ataupun mengubah strategi untuk menyelesaikan masalah. Jenis-jenis gaya tindak. Gaya tindak yang berfokus emosi, emotional focus coping. Strategi ini bertujuan untuk mengurus emosi yang timbul akibat tekanan. Ia digunakan apabila masalah sukar diubah atau diatasi. Contohnya meluahkan perasaan kepada orang lain ataupun cuba melihat sesuatu daripada perspektif positif. Jenis-jenis gaya tindak yang ketiga. Gaya tindak elakkan, avoidance coping. Strategi ini melibatkan mengelak daripada berhadapan dengan masalah atau tekanan. Ia mungkin berkesan dalam jangka masa pendek tetapi boleh membawa kepada masalah yang lebih besar jika dilakukan secara berlebihan. Contohnya mengelak perbincangan tentang masalah, menangguhkan tindakan atau menggunakan bahan seperti alkohol untuk melarikan diri daripada emosi yang negatif. Jenis-jenis gaya tindak yang keempat. Gaya tindak aktif dan pasif. Aktif ini individu mengambil langkah proaktif untuk menangani masalah seperti mencari bantuan, menyusun strategi. Pasif ini individu yang mengelak daripada mengambil tindakan langsung, mungkin dengan harapan masalah itu akan selesai dengan sendiri dia.
Pentadbiran ini mengambil masa dalam 5 minit untuk dilengkapkan. Ada 24 item dan 6 skala, memastikan responden berada dalam keadaan bersedia untuk menjawab. Soalan-soalan daya gaya tindak. Yang pertama, saya cuba mencari jalan untuk menyelesaikan masalah. Saya berusaha merancang langkah-langkah untuk mengatasi situasi tersebut. Saya bertindak secara proaktif bagi mengurangkan kesan masalah. Saya mencari maklumat tambahan untuk memahami masalah dengan lebih baik. Saya menilai pilihan dan mengambil tindakan yang paling sesuai. Saya membahagi masalah besar kepada kebahagiaan yang kecil untuk memudahkannya. Soalan-soalan daya gaya tindak. Saya cuba menenangkan diri dengan bernafas dalam-dalam untuk berehat. Saya meluahkan perasaan kepada seseorang yang dipercayai. Saya cuba memandang sisi positif daripada situasi yang berlaku. Saya berusaha untuk menerima perkara yang tidak boleh diubah. Saya melibatkan diri dalam aktiviti yang menyeronokkan untuk mengalih perhatian. Saya menggunakan humor untuk mengurangkan tekanan. Soalan-soalan daya gaya tindak. Saya mengabaikan masalah dengan berpura-pura ia tidak wujud. Saya mengelakkan diri daripada orang yang atau situasi yang menyebabkan tekanan. Saya menghabiskan masa dengan menonton TV, bermain permainan atau media sosial untuk melupakan masalah. Saya menangguhkan penyelesaian masalah dengan alasan tertentu. Saya cuba untuk tidak memikir langsung tentang tekanan yang saya alami. Saya bergantung kepada makanan, tidur berlebihan atau aktiviti lain untuk melarikan diri daripada tekanan. Soalan-soalan daya gaya tindak. Saya meminta nasihat daripada rakan atau ahli keluarga. Saya mendapat sokongan emosi daripada orang yang saya percaya. Saya berbincang dengan orang lain yang pernah mengalami masalah yang sama. Saya mencari sokongan daripada kumpulan sokongan atau professional counselling. Saya cuba membina hubungan positif dengan orang yang sekeliling saya. Saya berkongsi perasaan untuk mengurangkan beban emosi. Jika ada pemarkahan, jumlahkan jawapan bagi soalan-soalan tersebut yang saya bacakan tadi. Terjemahkan jumlah mengikut skor saringan. Skala skor baik bawah 18, sederhana 19 hingga 72, ringan 73 hingga 96, teruk lebih daripada 97. Interpretasi skor yang baik. Interpretasi skor yang baik menunjukkan bahawa individu memiliki upayaan daya tindak yang tinggi. Mereka cenderung menggunakan strategi yang berkesan seperti menyelesaikan masalah proaktif, cari sokongan sosial, dapat mengawal emosi dengan lebih baik. Individu ini mampu menghadapi masalah tekanan yang lebih berdaya saing, lebih daya tahan, akan menyesuaikan diri dia daripada situasi yang sukar tanpa mudah rasa tertekan. Skor sederhana mencerminkan individu yang kadang-kala menggunakan strategi daya tindak yang berkesan tetapi mungkin kurang konsisten. Mereka mungkin menghadapi kesukaran untuk menangangi tekanan tertentu dan lebih cenderung beralih kepada mekanisme yang kurang sihat apabila berhadapan dengan situasi yang lebih mencabar. Individu dalam kategori ini
masih boleh meningkatkan keupayaan daya tindak melalui latihan dan sokongan yang sesuai. Skor yang ringan dalam kategori ini menunjukkan bahawa individu yang mungkin kurang berkesan dalam mengurus ketekanan. Mereka cenderung bergantung kepada strategi daya tindak yang tidak sihat, seperti mengelak masalah, bersikap pasif ataupun meluahkan emosi secara negatif. Mereka juga mungkin mudah merasa cemas, tertekan ataupun putus asa apabila berhadapan dengan cabaran yang berpanjangan. Skor yang teruk. Skor dalam kategori ini menunjukkan bahawa individu mempunyai daya tindak yang sangat lemah, berisiko tinggi mengalami gangguan emosi atau tekanan yang kronik. Mereka mungkin bergantung dengan sepenuhnya strategi yang tidak berkesan, mengelakkan realiti, menggunakan mekanisme lari daripada masalah. Contohnya contohnya penyalahgunaan dada, guna bahan yang tidak bagus, atau berasa tidak berdaya dalam menghadapi tekanan. Kesimpulannya, daya gaya tindak adalah satu konsep penting dalam bidang kaunseling kerana ia berkait dengan bagaimana individu bertindak balas terhadap situasi atau cabaran yang dihadapi. Dalam konteks kaunseling, memahami daya gaya tindak seseorang boleh membantu kaunselor memahami cara individu itu mengurus tekanan, konflik dan emosi yang kompleks. Sekian, terima kasih.